Okey, video kali ni Amin nak share dekat korang info terbaru mengenai aplikasi Cobas. Tapi sebelum tu geng, saya nak minta maaf dekat korang semua kalau minggu lepas kita jarang upload video sebab kawasan area tempat saya banjir agak teruk guys. So rumah saya pun terjejas. Jadi untuk money pocket bulan lepas pun saya tak buat dekat korang. Saya minta maaf sangat. Kita tewas 1 bulan guys. Dari 2022 bulan 12 rasanya kot. Bulan 12 ke bulan 11 yang kita buat, sampailah bulan 11 2025 tak pernah berhenti bagi money pocket. Tapi untuk bulan lepas kita stop bagi. Bukan stop bagi, maksud saya kita tak ada bajet guys, sebab saya banyak nak pakai duit. So saya minta maaf sebab tak ada money pocket untuk bulan lepas. InsyaAllah bulan ni mungkin ada, tapi tak banyak kot. Sebab masih lagi nak pakai duit, banyak barang nak kena ganti, banyak barang nak kena beli. So jomlah kita lanjut video, let's go. So apa info yang Amin dapat adalah kalau korang yang nak claim duit hijau dekat dalam aplikasi ni, katanya boleh claim tanpa perlu invite orang. Apa pun kita akan cuba dulu, tengok betul atau tak. Sebab saya baru lagi nak main, tak pernah lagi tengok orang claim. So kita nak try guna, tengok macam mana. Kalau betul boleh withdraw tanpa perlu invite orang, nanti kita akan share lagi info dekat dalam korang punya group WhatsApp. Jadi siapa yang tak masuk lagi dekat dalam grup, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Korang pilih je mana-mana grup yang korang nak join. Kalau nak masuk semua grup pun boleh, tak ada masalah. Untuk duit hijau, minimum paling sikit korang boleh claim RM50. Lepas tu korang boleh claim RM100 ataupun RM150. Maksud no limit ni saya rasa mungkin kita boleh claim dalam masa satu hari tu banyak kali. Katalah kalau korang ada RM200, korang boleh claim RM50 tu 4 kali. Ataupun korang boleh claim RM100 tu 2 kali. Contoh dia macam tu guys. Mungkin maksud no limit tu macam tu lah, korang boleh claim banyak kali. Dan satu lagi jenis kaedah pembayaran, korang boleh claim menggunakan diamond korang. Kalau diamond korang kena ada 100 baru boleh claim RM1. Untuk minimum paling sikit korang kena ada 100 diamond bersamaan dengan RM1. So sekarang kita ada 313 diamond bersamaan dengan RM3.13. Cara nak withdraw macam biasa, korang klik je dekat belah bawah ni. Lepas tu korang kena isikan nombor telefon TNG korang dan juga nama dekat dalam TNG korang. Cara nak isi nombor telefon tak perlu letak 6 dekat depan. Nombor telefon yang berdaftar dengan TNG, okey, bukan nombor duit now. Lepas korang dah isikan kedua benda yang dia nak ni, korang klik button confirm. So lepas korang dah tebus, nanti korang kena tunggu dalam tempoh 1 hari ke 3 hari waktu bekerja. So jadi siapa yang nak cuba aplikasi ni, jom tonton video ni sampai habis. Kita ajar korang macam mana cara nak guna. Kalau korang nak dapatkan duit hijau, korang kena main game dekat bahagian depan ni. Lepas tu guys, waktu korang daftar nanti ataupun waktu korang mula-mula nak main nanti, dia punya tempat withdraw ni korang tak boleh tengok lagi tau. Korang kena lepas level 10 baru boleh buka dia punya tempat withdraw. Jadi nak main game dia senang je. Korang kena ambil penumpang ni mengikut dah. Betul lah, korang kena ambil penumpang yang dekat sini ikut warna bas. Kalau warna kuning, korang keluarkan bas warna kuning. Sama ada bas ataupun kereta. Dah ada 2 pilihan lah. Nanti korang buat je dia punya task. Senang guys, serius. So setiap level yang korang lepas, nanti korang boleh dapatkan duit hijau. Lepas tu kalau korang nak dapatkan diamond pula, korang boleh klik dekat bahagian task. Dekat sini dia punya task ada banyak guys. Kita mula dengan task yang pertama. Korang boleh tonton 5 video iklan, korang akan dapat 0.5 diamond. Lepas tu korang kena lepas 5 level setiap hari. Kemudian kalau yang ni saya tak pastilah guys. Asalnya puzzle ni korang kena guna untuk withdraw, maksud saya puzzle ni mungkin korang guna untuk withdraw duit hijau. Lepas tu korang boleh, yang ini korang refresh. Nanti waktu korang main game nanti, korang boleh refresh kereta korang untuk dapatkan puzzle. Korang kena buat 6 kali. Yang ini pun sama juga. Korang kena use elimination VIP ni pun sama juga dekat dalam game guys. Kena buat 6 kali. Kemudian korang yang ini pun saya rasa dekat dalam game juga. Lepas tu korang buka kotak hadiah, korang akan dapat puzzle. Rasanya puzzle ni penting kalau korang nak withdraw duit hijau. Lepas tu korang dapatkan 10 puzzle, korang akan dapat 0.5 diamond. Korang main selama 30 minit, korang akan dapat 0.5 diamond. Dan yang terakhir ni, korang boleh invite 3 orang setiap hari untuk dapatkan korang boleh invite 3 orang setiap hari, korang akan dapat 1.5 diamond. Tapi macam saya bagi tahu tadi, kalau korang nak withdraw guna duit hijau, rasanya tak perlu korang nak withdraw guna diamond tak perlu invite orang. Boleh claim tanpa ada syarat. Cuma duit hijau sahaja kalau korang nak claim memang saya rasa kena invite orang. So siapa yang nak cari referral pula ataupun korang nak invite orang untuk dapatkan lagi korang punya diamond dengan duit hijau, korang boleh klik dekat bahagian tengah-tengah ni. Kalau cara nak invite, ayat aku ni banyak salah lah. Mungkin sebab saya penat guys, sebab rumah saya masuk air. So ini pun saya curi-curi masa lah buat video.
Sorry guys, saya minta maaf kalau saya cakap terbelit-belit ke, tersasul ke. Itu tanda saya penat. Tak boleh kita lupa kan. Okay, kalau nak invite orang, korang klik dekat bahagian invite, copy korang punya link, share dekat kawan-kawan. Kalau ada orang pakai korang punya link referral, korang boleh dapat diamond dengan duit hijau. Lepas tu diamond dengan duit hijau yang korang dapat tadi, dia akan masuk dekat sini guys. Kalau korang nak claim, korang kena klik dekat sini, baru dia akan masuk dekat balance korang. So saya rasa itu je lah kot untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video. Ataupun kalau korang yang nak tanya, kalau korang yang nak aplikasi buat duit yang lain yang lagi senang dari aplikasi yang ini, korang boleh PM saya dekat WhatsApp juga guys. Ataupun kalau korang nak senang, korang tengok je dekat channel YouTube saja. Korang type dekat YouTube korang, buat duit tanpa modal channel. Korang boleh tengok video-video terbaru dekat channel YouTube saya. Kebanyakan aplikasi yang saya kongsi semuanya 100% secara percuma, tak perlu guna modal, tak perlu bayar balik. Aplikasi yang saya kongsi, saya akan main dulu, dan kalau betul-betul membayar, baru saya akan kongsi dekat korang. Korang boleh claim banyak kali, dan duit yang korang dapat tu korang boleh guna macam biasa. So itu je lah untuk video hari ni. Kita jumpa lagi di next video, InsyaAllah. Assalamualaikum. Semoga berhasil guys.